Tenang kan? Sebuah permata tersembunyi yang ada di Indonesia. Let me introduce to you Labuan Bajo. Video kali ni aku akan bawa korang ikut aku jalan-jalan dekat Labuan Bajo dan sekitar Komodo Island untuk menyelam dan juga berjalan di sekitar kampung dekat sini. Kalau korang belum subscribe, aku nak minta jasa baik korang untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk share, like dan juga komen. Bagi yang dah subscribe, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Koranglah tunjang utama channel YouTube ini. Video kali ni aku buat khas sempena kita telah capai 10,000 subscriber. Ya Allah, thank you so much guys. Korang memang terbaik weh. Channel ni tak sampai setahun lagi tapi subscriber dah cecah 10,000. Aku sangat-sangat berterima kasih dengan korang. Jadi kalau korang dah ready, sediakan kudap-kudapan, jangan lupa air masak. Jom layan video ni sampai habis. Seawal jam 4 pagi lagi aku dah terpacak dekat Airport Senai ni sebab flight aku untuk ke KLIA pada jam 7 pagi. So aku datang awal sebab aku tak nak lah nanti rushing terlepas flight ke apa kan. Tapi point dia sebenarnya bukan sebabkan aku nak tunggu tiket flight tu sangat. Aku sebenarnya super excited nak ke Labuan Bajo. Sebab dengar cerita kalau kau diving dekat Labuan Bajo, kau akan jumpa banyak sangat hidupan-hidupan dalam laut yang tak ada dekat tempat lain. So sebagai diver yang dive log dia baru 18, kau memang super excited. Itulah yang terjadi dekat aku. Bila nampak je spot-spot hijau macam ni, aku dah tahu dah kita dah dekat dengan Labuan Bajo. Dan aku pun makin tak keruan lah. Betul-betul tak sabar aku nak tengok macam mana sebenarnya kecantikan Labuan Bajo yang orang cakap selama ni. Sampai dekat Labuan Bajo je, cuaca memang nampak sangat-sangat layan. Redup, sejuk. Tiba-tiba hujan pun turun, seolah-olah menyambut kedatangan kami ke sini. Dalam kepala otak dah fikir macam mana lah nak dive kalau hujan kan. To be honest, ini adalah kali pertama aku dive dengan grup ni. Grup ni aku jumpa waktu aku baru balik dive daripada Pulau Weh bulan 2 hari tu. Aku tegur salah seorang daripada diorang ni dan diorang invite aku masuk dalam grup WhatsApp diorang. Korang nampak semua muka otai-otai macam orang surau kan? Ya betul lah, diorang memang orang surau. Tapi perangai diorang Masya Allah, memang havoc gila. Ini yang membuatkan aku mudah sangat masuk dengan diorang ni walaupun baru kali pertama berjumpa. So untuk trip kali ni seramai 17 orang yang ikut serta dan mereka semua ni daripada profession yang berbeza-beza. Ada engineer, wakil rakyat, lecturer dan juga businessman. Pada sebelah petangnya kita minum petang dekat hotel je lah sebab nak keluar pun hujan kan. So mulalah sesi perkenalan diri aku dengan grup ni. Mula-mula tu agak segan juga, tapi bila dah tahu diorang ni masing-masing perangai pun boleh tahan, jadi senang lah nak masuk dengan grup ni. Aku dah berjalan banyak sangat tempat dekat dalam Indonesia ni. Ada beberapa tempat lah yang aku dah pergi. Tapi dekat Labuan Bajo ni aku tak tahulah, mungkin aku je yang rasa benda ni. Makanan dia dekat sini sangat sedap. Kalau nak compare dengan tempat-tempat sebelum ni yang aku pergi, kalau korang boleh tengok travel log aku yang sebelum ni kan, Labuan Bajo ni makanan dia bagi aku sangat-sangat sedap. Hari pertama ni sebenarnya tak ada apa yang kita buat sangat pun sebab aktiviti yang sebenarnya adalah pada hari kedua kita akan naik boat. Jadi hari pertama ni kita sibukkan diri kita dengan makan. Dan untuk kali ni makan malam kita orang mencari nasi padang. And thanks to Cik Amy lah, dia yang bawa kita makan dekat kedai Garuda ni. Makanan dia not bad. Bagi aku sedap je. Sebab apa? Masakan Padang ni sebenarnya sinonim dengan masyarakat dekat Malaysia. Macam tadi aku ada cakap kan, yang aku dah biasa pergi travel ke Indonesia, tapi dekat Labuan Bajo ni baru aku rasa makanan Indonesia tu sedap. Sebab sebelum ni aku tak pernah makan nasi Padang. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Keesokan harinya kita sarapan dulu dekat hotel sebelum kita berangkat ke JT. Aku buat bariatrik tahun lepas, so aku memang tak boleh makan banyak walaupun macam-macam menu yang ada dekat sini. So untuk menjaga aku punya protein intake, kalori intake, aku ambil benda-benda yang penting sajalah. And of course pagi-pagi nak rasa kaya kena minum fresh orange. Lepas tu bila nampak jelly ni nampak macam sedap je kan, makanlah satu sudu je, lepas tu dah tak boleh makan lagi dah. Selepas settle breakfast, kita terus pergi ke JT. Inilah yang paling aku tunggu-tunggu selama ni.
tak sabar rasanya nak terus naik bot pergi ke dalam kapal kami. Segala susun atur acara program semua disusun oleh Cikgu Yim. Korang kalau mana yang nak buat kelas diving yang belum ada open water ataupun advance, korang boleh buat dengan Cikgu Yim ni. Dia sangat humble, dia sangat baik, tapi dia garang. Dia garang pun bukan sebab apalah, sebab dengar cerita masa dia kecil dulu dia tertelan kala jengking. Tak adalah, gurau je. Dia seorang yang baik. Kalau korang nak ambil kelas, korang nak belajar pasal diving, korang boleh Roger Cikgu Yim. Nanti aku sertakan nombor dekat bawah. Salah satu benda yang aku nak cuba ketika datang ke Labuan Bajo ni adalah nak rasa macam mana dive pada waktu malam dekat sini. Buat korang yang belum pernah diving, terus terang aku cakap, kalau korang dive pada waktu malam sangat berbeza dengan waktu siang. Waktu siang, korang ada cahaya mati untuk bantu penglihatan korang tau. Kalau waktu malam ni, korang hanya dibantu oleh cahaya torchlight saja. Tak ada torchlight, habis. Semua benda korang takkan nampak, gelap aja. That's why dive waktu malam ini mengajar korang banyak benda. Antaranya adalah jangan panik. Korang bayangkanlah kalau korang dalam air pada waktu malam, tak nampak apa-apa, korang panik, habis. So, jangan panik adalah kunci utama untuk dive malam. Hari seterusnya dimulakan dengan sesi briefing daripada Mr. Derek. Benda ni perkara biasa. Setiap kali sebelum dive je memang akan ada briefing daripada dive master yang akan assist kita orang punya diving. Kali ni aku bersama dengan Abang Fahmi ataupun Cikgu Fahmi. Dia ni adalah instruktor lah yang aku kenal dekat trip kali ni. Dia banyak ajar aku macam mana cara nak kawal buoyancy dan sebagainya. Memang best lah, orangnya sempoi dan tak kedekut ilmu. Bagus. Dan kalau korang nak buat lesen pun korang boleh Roger Abang Fahmi ni. Nanti aku sharekan kontak nama dia dekat bawah. Spot kali ni best sebab visibility kita sangat clear. So kita boleh nampak lebih daripada 20 meter ke depan. Itu yang best je. So korel-korel yang terbentang luas kat bawah ni pun sangat-sangat memukau mata. Banyak kawanan ikan yang kita boleh nampak dekat spot di sini. Antaranya ada black sniper, ada butterfly fish, lepas tu ada juga ikan-ikan kecil yang lain. Memang sangat memukau. Antara pengalaman baru aku sebagai diver, aku belajar macam mana nak control ketika drift dive. Memang kali pertama rasa tu agak nervous, tapi okey je sebenarnya kan. To be honest, aku tengah mencari lagi aku punya buoyancy. Aku harap aku dapat sangat buoyancy. Pada sebelah petangnya kita singgah turun di darat. Kita melawat penduduk kampung yang ada di sekitar Kepulauan Komodo ini. Ya, kalau korang nak compare dia dengan Malaysia, memang kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi komuniti dekat sini sangat bagus. Sebab apa? Dia orang very humble. Dia orang sangat peramah. Kalau korang tegur tu, dia orang pasti akan tegur balik. Bila tengok nenek-nenek ni, teringat pula dekat kampung tu apa agak mak aku tengah buat. Ini Kak Zu. Kak Zu ni dia instruktor juga dekat Kuantan. So orang-orang Kuantan kalau nak dive, nak belajar pasal diving, korang boleh refer dengan Kak Zu ni. Aku akan letak juga nombor dia kat bawah nanti. Kak Zu ni dia baik tau. Banyak kali dia belanja kalau aku pergi darat. Aku macam biasalah akan buat tertinggal beg duit. Sebab dalam ramai-ramai ni aku seorang je B40. Dalam banyak-banyak fasiliti, masjid jugalah yang diorang bina dekat sini. Bagus. Diorang tengah membina masjid mungkin untuk memudahkan jemaah untuk solat lah. Lebih besar. Apa yang kita tengah lihat ini adalah actual pemandangan yang ada dekat sekitar Kepulauan Komodo. Apa yang membuatkan aku lebih teruja adalah bila tengok anak-anak kecil ini bermain. Seronok betul diorang, seperti tak ada masalah dalam hidup diorang. Kan best kalau kita yang dewasa ni dapat patah balik ke masa kecil dulu. Keesokan harinya kita sambung menyelam dan kali ini sebenarnya kita dapat juga nampak sama-sama manta tu secara jauh, tapi tak dapat nak kejar lah. Tapi yang paling best, korang tengok ni apa yang datang dekat aku. Nampak sangat yang dia ni betul-betul friendly tau. Dia datang untuk tegur Assalamualaikum, kemudian Waalaikumsalam. Dia bilang macam tu aja. Macam korang yang single tu lah yang selalu dikecewakan oleh orang lain tu kan. Pada belah petang ni, bila kita tengah duduk-duduk dekat atas kapal sambil melayan angin kapal ni, ada sekumpulan ikan lumba-lumba berenang bersama-sama kapal kita orang. So aku dapat rekod momen ni dan aku tunjuk dekat korang. Korang tengoklah, bila kapal berhenti, dia pun berhenti hilang. Inilah tabiat ikan lumba-lumba.
Okay, so sekarang kita nak ke mana? Kita nak naik Padal gunung. Gunung Padal Island. Pada island. Pada island. Korang datang ke Kepulauan Komodo, tak pergi ke pada island untuk hiking, korang memang sangat rugi. Sebab apa? Dekat sini dia punya view bila sunset sangat cantik. Tapi sayangnya kami lambat sedikit saja sebab sunset dah turun. Dah duduk kat belakang gunung, so kita orang tak boleh nak dapat view sunset itu. Tapi tak apa, kita tetap juga akan panjat bukit yang ada dekat pada island ni sebab kita nak tengok macam mana pemandangan daripada atas. So guys, jom. Oh ya, lupa nak bagi tahu, kalau korang bawa drone, korang adalah seorang pilot, korang kena bayar dia punya tax tau. Lebih kurang dalam 3 juta untuk korang fly drone dekat sini. So aku memang bawa drone, cumanya aku tak bayar 3 juta tu. So tak apalah. Kalau travel, aku sukakan view yang macam ni tau. Dia tenang, dia menyenangkan dan juga menyeronokkan. Aku suka view-view macam ni compare dengan pergi ke bandar-bandar. That's why bila aku membuat keputusan untuk datang ke Labuan Bajo ni, aku rasa itu adalah antara keputusan yang tepat sekali aku buat. Sangat-sangat menenangkan fikiran aku yang tengah serabut. Trip kita orang ni untungnya kita ada Cik Taha ataupun Haji Taha. Haji Taha ni masak memang sedap. Lepas saja settlement ke Dara, kita pun terus pergi ke next spot untuk diving. Kenapa para penyelam scuba yang baru, especially macam aku ni, terlampau excited sangat nak jumpa dengan mantare? Sebab satu benda yang korang kena tahu, mantare ni saiz dia sangat besar tau. Dia boleh pergi sampai 7 meter lebar dia punya sayap. Kemudian disebabkan oleh saiznya yang besar, dia bergerak dengan sangat elegan. Kira macam model lah dekat dalam air tu. Memang cantik. Kemudian antara benda yang membuatkan aku lebih excited nak jumpa dengan manta ni, dan aku tak takut sebab manta ni dia tak berbahaya. Dia cuma makan plankton je. Cuba kau bayangkan, dia makan plankton tapi saiz dia sangat besar. Betapa besarnya kuasa Allah tu. Korang nampak tak? Masya Allah. First of all, aku nak minta maaf dekat korang lah sebab footage ni mungkin tak berapa nak clear. Sebab kan waktu tu visibility tak berapa cun, air tak berapa cantik. Tapi dapat jugalah aku tunjuk dekat korang macam mana cantiknya manta ni bila depan-depan. Korang tengoklah indahnya ciptaan Tuhan. Keesokan harinya kita ke Komodo National Park. Dekat sini ada lebih 1000 komodo yang hidup dekat dalam pulau ni saja. Aku difahamkan komodo ni cara memburu agak tricky sikit. Macam mana tau? Mula-mula bila dia nampak je mangsa dia, dia akan serang, gigit mangsa dia, kemudian dia akan tinggalkan je mangsa dia macam tu. Lepas 2-3 hari bila mangsa dia tu dah mati, dia akan datang balik. Sebab apa dia boleh datang balik? Sebab penghiduan dia, ilmu menghidu dia tu sangat kuat. So dia boleh trace balik dekat mana mangsa dia tu. Dan kemudian dia akan gangbang ramai-ramai dengan kawan-kawan dia untuk makan mangsa dia tu. Komodo yang korang nampak ni, dia dah berusia 20 tahun tau. Ada yang lebih tua daripada ni. Korang bayangkan yang lagi tua tu besar dia macam mana kan? Memang menyeramkan. Kalau korang datang sini, korang akan ditemani oleh ranger hutan dekat sini. Sebab apa? Binatang ni korang tak boleh main-main dengan dia bro. Kalau dia dah nampak korang lazat, korang memang akan jadi makanan dia. Kemudian kami masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk mencari komodo yang lain. Banyak jugalah binatang lain yang kita jumpa dekat sini. It was a good moment. Setelah selesai di Pulau Komodo, kita sambung aktiviti kita dengan diving. Kali ni misi kita nak tengok apa yang ada dekat sekitar kawasan ini. Jom. Kalau tak diving, aku takkan pernah tahu yang ada lebih 600 spesies ikan pari sahaja dekat dunia ni. Korang bayangkan, 600 spesies ikan pari sahaja. Masya Allah. Kalau nak bandingkan dengan kita ni, sebenarnya tak ada apa pun. Bersyukurlah apa yang Allah bagi tu, terima je lah seadanya. Waktu tengah diving ni, ada satu benda yang bermain kat dalam kepala otak aku. Kan best kalau aku dapat tangkap seko, buat asam pedas. Minyak bibir oi. Bila dah hari hujung-hujung ni, kita pun buatlah benda yang kita nak buat daripada hari pertama dulu, iaitu nak terjun daripada atas kapal. Mula-mula aku ada skeptical thinking yang aku rasa macam, boleh ke? Tak bahaya ke? Tapi bila dia orang dah start, aku pun boleh kata apa, aku pun terjun juga. Memang best lah. Takut tapi best. Korang kena cuba kalau korang datang sini.
Sejujurnya, aku cakap trip kali ni antara trip yang paling best sepanjang aku join diving. Bestnya travel ni, pertama, kau akan kenal orang baru, kau akan dapat kawan baru, kau akan dapat ilmu baru dan pengalaman baru. Itu yang bagi aku suka sangat travel. Kalau kau bagi aku duit, sama ada untuk aku beli kereta mewah ataupun travel, obviously aku akan pilih travel. So aku doa buat kawan-kawan yang menonton video ini, semoga korang semua dimewahkan rezeki, korang juga boleh travel, korang boleh reward diri dan juga keluarga korang. Yang dah subscribe, thank you so much aku ucapkan. Yang mana belum, tolonglah subscribe, share, like dan juga komen. See you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.